Pernah tak anda terfikir, macam mana bahasa yang kita guna dari kecil sebenarnya membentuk cara kita belajar? Hari ini, kita akan kupas satu pendekatan pendidikan yang sangat menarik, iaitu pendidikan pelbagai bahasa berasaskan bahasa ibunda, atau senang panggil MTBMLE. Jom kita mulakan. Cuba bayangkan sekejap, anda umur 6 tahun, semangat betul nak pergi sekolah hari pertama. Tapi bila masuk kelas, cikgu dan kawan-kawan semua cakap dalam bahasa yang anda langsung tak faham. Semua arahan tu bunyi macam bebel je. Apa agaknya perasaan anda kan? Mesti rasa keliru, mungkin rasa tersisih? Tapi, anda tahu tak? Bagi berjuta-juta kanak-kanak di seluruh dunia, ini bukan setakat soalan kalau. Ini adalah realiti harian mereka. Satu halangan besar yang boleh je membantutkan minat belajar mereka sejak hari pertama lagi. Yelah, bila budak-budak tak faham bahasa yang digunakan dalam kelas, kesannya tu memang besar. Keyakinan diri mereka terus jatuh. Mereka jadi takut nak angkat tangan, nak jawab soalan, dan konsep yang paling mudah pun jadi susah nak faham. Jadi, nampak kan? Ini satu cabaran yang sangat besar dalam dunia pendidikan yang kita kena cari jalan penyelesaiannya. Di sinilah munculnya pendidikan pelbagai bahasa berasaskan bahasa ibunda atau MTBMLE. Ia bukan sekadar idea tau, tapi satu penyelesaian berasaskan bukti yang direka khas untuk merapatkan jurang bahasa ni. Fikirkannya macam kita tengah bina sebuah jambatan pembelajaran yang betul-betul kukuh. Okey, so apa benda sebenarnya MTBMLE ni? Senang cerita, ia adalah satu pendekatan di mana pendidikan dimulakan dalam bahasa yang paling selesa dan paling difahami oleh seorang kanak-kanak, iaitu bahasa ibunda mereka yang kita panggil L1. Hanya lepas asas dalam L1 ni dah mantap, barulah bahasa kedua, L2 dan ketiga, L3 diperkenalkan sikit-sikit. Pendekatan ni pegang pada dua idea penting. Pertama, ia membina asas yang kukuh. Kajian tunjukkan bila budak-budak belajar guna bahasa ibunda, L1, mereka dapat bina asas literasi dan pemikiran kritis yang padu. Nah, asas yang padu inilah yang kemudiannya akan jadi jambatan yang kukuh yang membolehkan mereka pindahkan semua skill ni untuk belajar bahasa kedua dan ketiga dengan jauh lebih senang dan efektif. Jadi, macam mana proses peralihan ni berlaku? Ia sebenarnya satu perjalanan yang sangat tersusun. Mula-mula, fokus 100% pada L1 untuk bina faham dan keyakinan. Lepas tu, bahasa kedua dan ketiga diperkenalkan secara lisan dulu supaya pelajar biasa dengan bunyi dan sebutan bahasa baru tu. Dan akhirnya, bila mereka dah betul-betul sedia, barulah peralihan penuh dibuat untuk membaca dan menulis dalam bahasa-bahasa tersebut. Jadi, persoalannya, adakah pendekatan ni betul-betul menjadi? Jawapannya, ya, memang menjadi. Kajian demi kajian secara konsisten menunjukkan faedah yang sangat besar bila program MTBML ini dilaksanakan dengan betul. Faedahnya tu merangkumi 4 bidang utama. Dari segi bahasa, ia macam landasan terbaik untuk jadi dwibahasa atau pelbagai bahasa. Dari segi kognitif, pelajar boleh terus berfikir secara kritis sejak hari pertama lagi. Ini akan membawa kepada pencapaian akademik yang lebih baik, skor lebih tinggi dan kurang masalah keciciran. Dan yang paling best, ia juga menyentuh aspek sosio-budaya yang mengiktiraf identiti pelajar dan memupuk rasa bangga dengan warisan mereka. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Petikan ni datang dari seorang guru yang nampak sendiri perubahannya depan mata. Bila pelajar faham, mereka lebih fokus, lebih yakin dan lebih berani nak cakap dan bagi idea. Inilah transformasi sebenar yang kita nak lihat dalam bilik darjah. Okey, bunyinya macam bagus sangat kan? Tapi kita kena realistik juga. Nak laksanakan MTBMLE ni, perjalanannya bukan mudah. Ada banyak cabaran di peringkat lapangan yang perlu kita hadapi. Kita boleh pecahkan cabaran-cabaran ni kepada 3 kategori utama. Pertama, berkaitan kepercayaan. Masih ada kerisauan sama ada penggunaan bahasa ibunda ni akan hadkan daya saing global anak-anak. Kedua, amalan dalam bilik darjah. Cikgu-cikgu sendiri pun kadang-kadang struggle nak terjemah istilah teknikal dan tak cukup latihan. Dan ketiga, dari segi pengurusan sistem, masalah biasa macam kurang bahan mengajar yang berkualiti dan dasar yang sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi, apa hasilnya bila semua cabaran ini berkumpul? Hasilnya, wujud satu jurang yang besar. Di satu pihak, kita ada dasar atas kertas yang nampak hebat. Di satu pihak lagi, kita ada realiti dalam bilik darjah yang penuh dengan macam-macam kekangan.
Tapi jangan risau, cabaran-cabaran ni bukannya tak boleh diatasi. Kajian juga dah tunjukkan dengan jelas langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk kukuhkan lagi pelaksanaan MTB-MLE. Jom kita tengok jalan ke hadapan. Jalan ke hadapan ni memerlukan kerjasama semua pihak. Maksudnya, kita kena bagi latihan berterusan untuk guru-guru. Kita perlu melabur untuk hasilkan lebih banyak bahan pengajaran yang berkualiti dan dekat dengan budaya pelajar. Paling penting, kita kena libatkan ibu bapa dan komuniti supaya mereka faham dan yakin dengan faedah jangka panjangnya. Dan sudah tentulah, sokongan padu daripada kerajaan dari segi dana dan penilaian yang konsisten tu sangat-sangat kritikal. Kesimpulannya, MTB-ML ini bukan sekadar satu polisi pendidikan biasa. Ia adalah sebuah jambatan yang membuka laluan kepada pembelajaran yang lebih adil dan berkesan untuk semua. Jadi, persoalan yang tinggal untuk kita fikirkan bersama ialah bagaimana kita sebagai pendidik, ibu bapa dan juga penggubah dasar boleh bekerjasama untuk pastikan jambatan ini dibina dengan kukuh untuk setiap kanak-kanak, tak kira di mana pun mereka berada.